Assalamualaikum dan salam Ramadan yang penuh barakah. Saya Alia Syakira, wartawan TV PSS SMK Karamas melaporkan butiran pada hari ini. Pada hari ini, SMK Karamas mengadakan ceramah Nuzul Quran sempena sambutan Ihya Ramadan tahun 2026. Jadi, kita bersama dalam segmen khas Ihya Ramadan untuk berkongsi kisah dan inspirasi tentang Nuzul Quran. Tujuan ceramah ini diadakan adalah untuk memberi kefahaman kepada pelajar tentang peristiwa turunnya Al-Quran serta kepentingannya sebagai panduan hidup umat Islam. Ceramah ini juga dapat meningkatkan kecintaan pelajar terhadap Al-Quran dan menggalakkan mereka membaca atau mengamalkan ajarannya dalam kehidupan seharian. Bersama saya, penceramah jemputan Ustaz Muhammad Fazrul bin Zulkifli. Baiklah Ustaz, boleh Ustaz terangkan secara ringkas apakah maksud nuzul Al-Quran? Terima kasih Alia. Jadi nuzul Al-Quran itu sendiri bermaksud penurunan Al-Quran. Nuzul turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar tanggal 17 Ramadan. Lalu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila mana turunnya itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah kepada kita yang mana itu adalah merupakan mukjizat yang terbesar. Antara mukjizat terbesar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hari ini kita dapat rasa, dapat pegang, dapat faham dan dapat hayati, dan mudah-mudahan dapat membaca dengan baik. Pertamanya adalah Quran itu sendiri perlu dibaca dengan baik. Dia bukan bahan bacaan biasa tetapi dia bahan bacaan yang merupakan kalamullah, kata-kata Allah. Dah boleh daripada tidak boleh baca kepada boleh baca, kita mula pula memahami. Walaupun tak pandai baca, faham pun tak apa. Yang mana kita berinteraksi dengan Quran. Macam kita cakap dengan Allah, bila kita baca sesuatu tu kita berinteraksi dengan bahan bacaan kita tu, jadi kita boleh masukkan dalam diri kita. Pertama baca, kedua kita faham dengan tadabbur, kemudian kita amal. Bila mana beramal, mesej yang saya sampaikan supaya hari ini segala masalah yang ada di sekeliling kita melibatkan remaja terutama. Remaja yang masalah sosial dan sebagainya, ubat dia mana? Ada dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Sebab tu Nabi kata pegang dua. Pertama Quran, kedua sunnah Nabi. Lalu Quran kita pegang, semua masalah insya-Allah akan selesai. Janji Allah dan janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, hayati dan fahami Al-Quran. Kemudian jadilah generasi yang pastikan Ramadan pada tahun ini kita dapat buat yang terbaik. Tak dapat baca sampai habis khatam Quran, paling tidak kita jadikan medan Ramadan ini dengan puasanya sebagai medan untuk kita ubah diri. Ubah diri bagaimana? Berpandukan Al-Quran. Okay, baiklah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian itu tadi. Mari kita menjemput Ustaz Muhammad Fazrul bin Zulkifli untuk menyampaikan ceramah berkaitan nuzul Al-Quran. يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي وجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي. Baiklah, kita sudah sampai ke penghujung episod. Semoga perkongsian itu tadi dapat memberi cahaya dalam perjalanan Ramadan kita. Jangan lupa untuk follow semua akaun official Kru TV PSS SMK Karamas untuk banyak lagi perkongsian menarik. Terima kasih kerana bersama saya Alia Syakira. Stay updated, stay inspired. Bye!